macam ni? Tahu aku ni muda lagi. Kenapa nak baca macam makcik? Hana, help! Yang belakang tadi kan yang tanya help. Meh duduk sini. Okey, sebenarnya awak ada satu masalah je. Apa dia? Sebenarnya awak tak tahu warna yang sesuai dengan kulit muka awak. Awak pakai warna yang nampak macam makcik-makcik kan? Sebenarnya silap Hanis tak tahu undertone Hanis menyebabkan Hanis tak tahu warna apa yang sesuai dengan kulit muka. That's why kalau salah je pakai warna, dia akan nampak kulit muka tu lebih kusam dan nampak lebih tua. Tapi bila Hanis pakai warna cool tone yang seperti ini, dia ke arah warna-warna yang peach dan lebih lembut, warna muka Hanis akan lebih nampak menyelah. Color yang sesuai untuk Hanis ni yang saya tengah pakaikan adalah color peach parfait. Macam Hanis, dia special case sikit. Tangan dia berbeza tau dengan kulit muka. Betul tak colour korang tu sama ataupun berbeza? Paling orang kata accurate adalah warna nadi. Warna nadi korang, kalau korang tengok warna biru ke purple, itu adalah warna yang sesuai untuk cool tone. Okay, kalau korang punya nadi warna hijau-hijau, itu bermaksud korang adalah warm undertone. Itu je. So, kita tengok Hanis pose.